Ramai tak tahu, lepas kena stroke, rawatan yang bantu saraf pulih dengan cepat bukan urutan, tetapi terapi hidrogen. Bila seseorang baru terkena stroke, otak dan saraf mereka kekurangan oksigen. Bukan setakat kekurangan oksigen, keradangan dalam badan mereka juga terlalu tinggi. Okey? Sebab itulah kadang-kadang tangan diorang ni susah nak gerak, mulut sengit, lepas tu badan pun lemah. Okey, terapi hidrogen ni dia rawat daripada akar punca. Okey, hidrogen ni bila kita hidu dia akan masuk pergi ke kita punya paru-paru dan masuk ke dalam darah. Jadi tujuan dia adalah untuk naturalkan radikal bebas yang menjadi penyebab saraf kita tadi rosak. Okey, apa yang hidrogen bantu? Dia akan bantu macam ni. Okey, sebab tu kan bila pesakit stroke ni dia buat terapi hidrogen ni, diorang akan rasa tangan, okey, badan diorang mula dah rasa sensasi deria rasa balik. Jadi sini kalau korang ada ahli keluarga yang baru sahaja terkena stroke, okey, terapi hidrogen ni adalah rawatan alternatif sokongan yang sangat bagus dalam proses pemulihan dalaman diorang. Okey, jadi kalau korang nak cuba terapi hidrogen ni, boleh DM Kak Zu.